Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 3 Aneka Sukan. Perbincangan kita akan merangkumi tentang permainan kategori memadang dengan tajuknya Baling Tangkap. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.8. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. 2.8. Berkebolehan mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori memadang. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.8.4. Melakukan balingan dari pelbagai aras dan kelajuan mengikut situasi. 1.8.5. Menangkap bola dari pelbagai aras dan kelajuan. 2.8.4. Membezakan penggunaan daya semasa membaling bola dengan pelbagai kelajuan. Dan 2.8.5. Menerangkan penggunaan serap daya semasa menangkap bola yang dibaling. Isi pembelajaran kita pada kali ini adalah merujuk halaman 36 dan 37 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 36 pada buku teks kamu. Syeda dan rakan-rakan berazam untuk memenangi permainan tangkap aras dan tangkap berganti-ganti. Mereka perlu menyekat pihak lawan, membuat larian. Syeda perlu membaling tepat kepada rakan sepasukan dan cepat menangkap bola pada pelbagai aras dan kelajuan. Semasa menangkap bola, ketangkasan dan tindak balas sangat penting kerana mereka perlu melakukan pelbagai aksi untuk menangkap bola seperti melompat, berlari dan menjatuhkan badan. Berdasarkan pernyataan yang kita baca tadi, ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan secara terperinci dalam perbincangan kita. Antaranya, kita akan membincangkan tentang permainan tangkap aras dan tangkap berganti-ganti. Sambil kita membincangkan tentang permainan tersebut, kita akan bercerita tentang bagaimana pemain boleh membuat balingan tepat kepada rakan sepasukan dan juga bagaimana menangkap bola pada pelbagai aras dan kelajuan. Sebagai permulaan, kita akan membincangkan tentang permainan tangkap aras yang ditunjukkan dalam gambar pada halaman 36. Sebelum meneruskan perbincangan tentang bagaimana cara permainan ini dimainkan, cikgu akan menerangkan terlebih dahulu cara menangkap bola yang betul kerana dalam permainan ini, kemahiran menangkap bola adalah menjadi fokus utama. Pemain perlu membongkokkan badan dan mata perlu fokus kepada bola yang hendak disambut. Rendahkan badan ikut kesesuaian berdasarkan kekuatan dan ketinggian bola yang hendak disambut.
Cuba lihat pada bahagian tangan pemain tersebut. Kedua-dua belah tapak tangan perlu dibuka dan halakan ke bawah. Ini adalah gambar yang lebih jelas. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang cara bermain permainan tangkap aras. Yang pertama, bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan. Yang kedua, tentukan pasukan pelari yang diberi gelaran pasukan A dan pasukan pembaling yang diberi gelaran pasukan B. Yang ketiga, A1 menjatuhkan bola dari atas T dan lari ke base 1, base 2, base 3 dan base 4. Jika berjaya menamatkan larian, pasukan akan memperoleh 1 mata. Mari kita lihat pada gambar untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Itu adalah bola yang terdapat pada atas T. Bola itu perlu dijatuhkan oleh pelari A1. Sebaik bola dijatuhkan dari atas T, maka pelari A1 akan berlari menuju ke base 1. Seterusnya ke base 2. Meneruskan lariannya ke base 3 dan menamatkan lariannya di tempat permulaan beliau berlari tadi. 1 pusingan yang lengkap akan memberikan pasukan tersebut 1 mata. Mari kita baca yang keempat. B1 iaitu pasukan pembaling memungut dan membaling bola kepada B2. Ya. B2 kepada B3, B3 kepada B4 dan B4 kembali kepada B1 sebelum larian tamat. Jika bola tiba dahulu ke petak mula, pasukan pembaling akan memperoleh 2 mata. Mari kita lihat pada gambar untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. B1 akan membaling bola kepada B2. B2 menyambut bola tersebut dan membaling pula kepada rakannya B3. B3 akan menyambut bola tersebut dan membaling kepada rakannya B4. Dan B4 akan membaling semula kepada rakannya B1. Sekiranya bola yang dibaring itu lebih pantas sampai di tempat permulaan berbanding dengan peserta A1 yang berlari, maka pasukan B akan mendapat 2 mata. Tapi sebaliknya, jika pelari A1 terlebih dahulu sampai di tempat permulaan tadi, maka pasukan A yang akan mendapat 1 mata. Seterusnya kita baca yang kelima. Pasukan yang memperoleh mata terbanyak ialah pemenang. Cikgu juga ingin membacakan satu informasi yang terdapat pada halaman 36. Informasi ini penting kerana ia menerangkan tentang alatan yang akan digunakan oleh pemain untuk menangkap bola. Glove ialah sarung tangan khas yang dipakai ketika memadang untuk permainan softball. Pemain tangan kanan akan memakai glove di tangan kiri, manakala pemain tangan kidal akan memakai glove di tangan kanan. Kenapa pemain tangan kanan perlu memakai glove di tangan kiri? Dan begitu sebaliknya? Kerana pemain yang menggunakan tangan kanan akan menggunakan tangan kanan untuk membaling. Jadi mereka perlu memakai glove di sebelah tangan kiri untuk menangkap bola. Begitu juga dengan pemain kidal. Mereka akan membaling menggunakan tangan kidal atau tangan kiri. Bermakna mereka perlu memakai glove di tangan kanan untuk menangkap bola. Bagaimana rupa
glove yang kita bincangkan tadi. Inilah dia rupa bentuk glove ataupun sarung tangan yang perlu dipakai oleh pembaling. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang permainan tangkap berganti-ganti yang gambarnya terdapat di halaman 37 buku teks kamu. Oleh kerana fokus kemahiran dalam permainan ini adalah kemahiran membaling, cikgu akan menerangkan terlebih dahulu tentang bagaimana untuk membuat balingan dengan betul. Lentikkan pergelangan tangan yang memegang bola ke belakang dengan siku berada separas dengan bahu ke arah belakang. Semasa membuat balingan, lepaskan bola dengan pantas. Berat badan hendaklah diubah ke kaki hadapan untuk mengimbang pergerakan tangan. Pergerakan membaling hendaklah diteruskan dengan ikut lajak selepas bola dibaling. Itu adalah cara bagaimana pemain boleh melakukan balingan dengan cara yang betul. Mari kita lihat bagaimana permainan ini dimainkan. Yang pertama, bahagikan murid kepada kumpulan kecil berempat. Dalam satu kumpulan akan mengandungi 4 ahli. Yang kedua, seorang ahli kumpulan akan menjadi pembaling utama A dan akan membaling bola kepada B. Cuba lihat pada gambar. Itu dia pembaling A akan membaling bola kepada rakannya B. Kita baca yang ketiga. B menangkap dan membaling bola kepada C. Seterusnya C membaling kepada D. Ya, B akan membaling bola kepada C dan C pula akan membaling kepada rakannya D. D menangkap dan meletakkan bola ke dalam bakul. Di manakah bakul? Ya, inilah bakul. Yang akan dibaling oleh D untuk masukkan bola ke dalam bakul tersebut. Kita baca yang seterusnya. Pemenang ditentukan dengan cara 1. Bilangan bola yang berjaya dikumpul. Ataupun 2. Kepantasan membaling dan menangkap bola. Itulah dua cara bagaimana pemenang akan ditentukan. Terdapat dua informasi penting yang terdapat di halaman 37 yang perlu kamu tahu. Informasi tersebut adalah mengenai penggunaan daya semasa membaling dan penggunaan serap daya semasa menangkap bola yang dibaling. Mari kita baca bersama-sama. Aplikasi daya akan mempengaruhi kelajuan bola. Lebih banyak daya digunakan semasa membaling, lebih laju bola bergerak. Di sini menunjukkan betapa pemain perlu membezakan daya sewaktu hendak membaling bola. Jika mereka hendak membaling bola yang laju, maka pemain perlu menggunakan daya yang lebih banyak berbanding jika mereka hanya hendak membaling perlahan kepada rakan. Maka daya yang sedikit diperlukan. Kita baca informasi yang kedua pula. Serap daya semasa menangkap bola untuk mengurangkan risiko kecederaan dan mengawal bola. Yang ini adalah untuk penangkap bola.
mereka perlu menggunakan serap daya supaya badan mereka ataupun anggota badan mereka tidak tercedera sewaktu mereka menangkap bola yang laju. Sebelum mengakhiri perbincangan kita akan melihat dan membincangkan tentang soalan yang terdapat di bahagian kukuh minda. Apakah soalannya? Bagaimanakah tindakan kamu untuk menangkap bola pada aras rendah, sederhana dan tinggi? Cuba kamu fikirkan jawapannya berdasarkan apa yang kita dah bincangkan tadi. Ya, ini jawapan yang sepatutnya kamu jawab berdasarkan soalan kukuh minda. Sesuaikan kedudukan tangan dan badan mengikut aras ketinggian bola. Jika bola rendah, tundukkan badan, buka tapak tangan dan halakan tangan ke bawah. Sekiranya bola sederhana, bongkokkan sedikit badan dan buka tapak tangan pada paras pinggang. Manakala jika bola tinggi, tegakkan badan, buka tapak tangan dan halakan tangan ke atas. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana bola rendah, bola sederhana atau bola tinggi perlu disambut oleh pemain dengan cara yang betul. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita mengenai tajuk baling tangkap, di mana fokus perbincangan tadi adalah merujuk kepada kemahiran membaling dan kemahiran menangkap. Begitu juga tentang penggunaan daya semasa membaling dan penggunaan serap daya semasa menangkap bola yang dibaling. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6, halaman 36 dan 37. Semoga apa yang dibincangkan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe my Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.